Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jumpa lagi kita di channel Aku Boleh Buat. Okay guys, mohon subscribe, like dan share channel Aku Boleh Buat. Terima kasih bagi yang dah pun subscribe. Okay guys, hari ni saya nak tukar lower arm. Lepas tu stabilizer link dan juga bush apa ni? Ni bush. Okey, power arm pasang, push pasang dan juga stabilizer link. Sebabnya dah kereta ni dah masuk 6 tahun ke 7 tahun ni. Jadi memang patutlah barang tukar untuk bagi sedap semula bawa. Cumanya tukar barang ni tak sedap sepenuhnya lah. Sebabnya absorber kita kena ganti juga. Tapi untuk hari ni saya nak tukar ni dulu lah. Ok guys, untuk buat ni tak adalah susah mana. Tapi kalau pergi ke bengkel tu boleh tahan jugalah barang-barang dia. Upah dia upah dia ni lebih kurang 200 ke 200.5 juga lah untuk kiri kanan ok. Jadi untuk tukar lower arm, skru 1, 2, 3 je yang kita kena buka dan pasang. Ok, stabilizer link 2 skru buka dan pasang. Dan juga untuk tukar bush ni ada 2 skru. Jadi 2 ni jadi 4, kiri kanan double lah. Alright guys, jom kita mula projek tukar lower arm. Alright guys, kalau korang tengok lower arm bush yang besar kereta saya ni memang dah koyak guys. Bila kita brake ke ataupun tekan minyak ke, dia akan mula rasa bergegar kereta ni. Jadi bush yang koyak ni salah satu lah punca kita rasa kereta kita bergegar. Ok, saya nak buka dulu skru bojong dia dekat belakang ni, tak nampak saiz 17. Alright, saiz 17. Kurang satu. Saya nak buka skru bush yang besar pun saiz 17 kat bawah ni. Alright. Okey, skru ni. Lepas tu kita nak buka bush yang kecil. Mana tak nampak. Ada kat bawah tu. Okey guys, untuk yang kecil ni, bush yang kecil saiz 17 juga dia tak banyak Untuk lower arm semua pakai saiz 17. Okey guys. Ni skru dia guys. Sebelum boleh tarik lower arm ni, nak bagi ada ruang kerja, kita kena buka dulu stabilizer link ni, 2 batang atas dan bawah, supaya dia punya ni ada boleh main lah. Tapi kena buka dua-dua, kiri dan kanan, tak boleh buka sebelah je. Alright guys, jom kita buka.
panas 14. Okey guys, ni yang lama memang out lah. Okey, kena buka lagi sebelah. Okey guys, dah buka sebelah zeling ni kiri kanan lah. Jadi kita boleh gerak kanan ni. Jadi kita ada ruang sikit lah untuk keluarkan dia punya apa ni, lower arm. Okey. Ni kena usahalah macam mana pun, congkir ke apa ke, janji dia boleh keluar. Memang dia boleh keluar guys. Okey. Okey guys. Ni cara yang betul tadi saya nak buka ni sangkut-sangkut, jadi saya kena buka juga tie rod end dan juga skru drive shaft. Baru dia boleh lepas keluar. Okey, kita tarik dia keluar sini. Lepas tu lower arm ni kita kena pusing macam ni. Baru yang besar ni kita boleh tarik. Kalau kita tarik keluar macam gitu je memang tak lepas. Alright guys. Saya dah jumpa dah dia punya laluan dia. Dia tak boleh tarik ke depan, dia sangkut. Dia kena keluar ikut. Ni dia ada luruh dia. Tarik kat depan ni sampai esok pun memang tak boleh. Okey, jadi kena gerakkan slow-slow. Macam tu. Dah keluar guys. Yeah. Kita tengok condition dia. Yang ini memang dah pecah rabak habis Okey, memang dah pecah nampak ni. Okey, nampak ada pecah itu. Ni nampak dia pecah Lepas tu dia punya bojongnya pun memang lembik Dan yang ni pun dah memang dah kemik So kita ganti yang baru. Jadi sebelum ganti yang okey, saya nak tukar bush link kat dalam ni tapi tak nampak lah. Okey, bush yang ni. Okey, bush ni. Dia 2 batang je skru. Saiz 12 atau 14 saya tak ingat. Nanti saya tunjuk Okey guys, saya dah berjaya keluarkan skru saiz 12. Push tadi. Tu kita buka dia punya bracket. Okey, ni bracket dia. Dan dia punya bush. Okey guys, ni rupa bush yang lama Okey, lubang dia pun dia macam kembang sikit Tapi yang ni dia tak ada goyang lagi. Cuma bila dah beli satu set ni kita tukar je. Nampak lubang dia besar sikit So nak pasang dia kita kena potong. Macam ni. Kena potong baru boleh masuk. Okey guys. Okey. Push saya dah potong. Mana dah potong. So kita masukkan balik dia tempat asal dan pasang skru macam biasa. Okey guys, dah siap pasang bush tu. Nampak. Tapi yang ni payah sikit lah. Okey. Nak mudah buat turun subframe tapi nak benda. Nyusahkan diri buat turun subframe tu. Okey, dah siap pasang. Lepas tu kita nak pasang lower arm. Okey, jom pasang lower arm. Jangan salah apa? Kiri kanan pula. Okey, ni belah kanan. Okey, masuk.
Okey. Sikit lagi. Okey, masuk skru panjang Skru panjang. Okey, dah masuk tu, jangan ketat lagi. Okey dah tu. Alright, tu kita masuk yang sebelah depan pula. Okey guys, dah masuk rapat kena ketuk-ketuk sikit ke, tolak-tolak dengan sepanar gitu lah. Sebab dia baru memang susah. Lepas tu jangan lupa masa nak pasang skru ni, sapu grease sikit. Alright, dah siap masuk skru tu, kita masuk balik dry shaft. Sebelum kita masuk, ball joint dekat tapak dia. Dry shaft. Okey, pasang dia punya nut mula. Lepas tu masukkan dia punya Okey guys, lepas tu pasang balik dia punya ni. Dan siap lah. Maksudnya untuk sebelah. Jadi untuk yang ni, stabilizer link ni korang tak boleh pasang lagi. Sebab nak tukar boost sebelah sana. Last dah siap ni, pasang last sekali. Baru kira siap korang punya apa, tukar set lower arm, stabilizer link dan juga boost dalam Okay guys, ni barang yang kita keluarkan dah. Tengok memang teruk lah. Bocor. Bocor ni memang bocor lah. Ini pun dah out. Okay, bush. Dan ni yang dah kita ganti baru. Lower arm satu set lah. Okay, ni dan juga ada bush kat belakang ni. Okay. Alright guys. Ada masa nak tukar absorber pula. Okay guys. Saya rasa start cut dulu video untuk kali ni. Harap memberi manfaat. Dan sebenarnya kalau kita boleh DIY sendiri, memang jimat sangat-sangat lah. Okay. Untuk upah sahaja pun dah menelan belanja lebih kurang 200 ke 250 kiri kanan. Okay. Parang kalau kita beli sendiri, ni saya beli sendiri kat Shopee lebih baru habis 100 RM109. Macam tu lah. Nanti saya letak dalam affiliate Shopee. Okay guys, mohon maaf atas kekurangan. Jumpa lagi jika berkesempatan. Bye bye.